Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama Bersiri Keluarga. Itu episod ke-6, so jom kita tonton. Ini lah kali dengan aman. Cantik. Tadi aku terus hantar kau pergi campsite. Pergi ni kes paling... Ni kes paling bodoh aku nak buat. Nak culik orang Melayu kan. Kau orang tangkap tak tahu apa. Ini bukan culik, ini kerelaan hati. Mantap, mantap. Sakit. Jom. Itulah Mia dah jadi Minah Rempit dengan Aman. Okay, Aman jadi penyelamat Mia untuk lari. Tapi itulah kalau tengok kalau orang tengok ni scene ni tanpa melihat konteks drama ni mesti ingat Mia dah merempit dah. Tapi kalau tengok episod sebelum ni, kalau korang ada tengok lah, Mia rasanya dia dah lari ke ataupun dia dah pernah buat keputusan untuk tidak tinggal di rumah yang dia anggap macam neraka. Tapi kakak ipar dia, lakonan Izara Aisyah, bawa dia balik. Mengamuk lah si Mia bila dia kena berdepan dengan ayah dia yang kita faham lah ayah dia macam mana, Iman tu. Semalam kan ada episod dia menggatal dengan Ustazah, macam-macam cerita lah. Next level Akish punya lakonan, dan Amir pun ramai suka lakonan Akish yang mereka lihat dah makin dewasa. Sebab sebelum ni kita kenal Akish sebagai pelakon kanak-kanak. Lepas tu Amir Anah pun ke antara pelakon yang sesuai lah. Jadi dia macam dia nampak rempit, tapi rempit yang baik lah. Ini bukan culik, ini kerelaan dalam hati. Mantap. Oh, sakit hati. Sakit lah. Comel jugalah lakonan mereka berdua ni. Walaupun rasa macam ada jarak umur. Saya pun tak tahu berapa umur Puteri Balqis sekarang ni. Sebab dah terbiasa. Dia macam Sweet Kismina lah. Sweet Kismina dia berlakon dalam Dendam Seorang Madu. So bila tengok Sweet Kismina digandingkan dengan Hana Delisha dan Rizal Rusli, saya rasa macam teringat Sweet Kismina masa zaman budak lagi. Macam tu lah tengok Puteri Balqis. So kita jumpa lagi dalam episod seterusnya esok hari ni Ahad, minggu depan. Sekian.